Sambil itu perarakan masuk pemain-pemain kedua pasukan dan juga pengawal. Takkan gandingan kapten pasukan Faris Amirul Fazli bergandingan bersama Zul Haris di pertahanan tengah, sambil Ridwani dan juga Syamim membantu di bahagian kiri dan kanan, dan menggunakan 3 pemain tengah, Rushaidi, Zul dan juga Megat, membiarkan Fizri dan sebelum sepak mula akan ada sedikit sesi bertafakur mendoakan pemergian legenda skot Piala Emas Raja-Raja Kedah sendiri, iaitu Allahyarham Hussein Jaafar. Lama dia bersama dengan menanti tiup whistle dari Muhammad Piala Emas Raja-Raja kumpulan C Kedah bertemu dengan Negeri Sembilan. Boleh dipertaruhkan dan masih lagi boleh digilap. Negeri Sembilan, percubaan yang pertama, perlawanan menerusi kaki kiri pemisi nombor 12, iaitu Izul. Swinger untuk Azhar di seberang sana. Segi dalam permainan Azhar cantik lepas. Saya ada peluang untuk Azhar, rembatan berjaya ataupun terkena tiang, saya kira. Kita saksikan semula ulang tayang sebenarnya yang dilakukan oleh pelawat Negeri Sembilan yang mengeluarkan Faizal dan masukkan Idham. Namun sekadar perubahan teknikal sahaja, kerana secara taktikalnya kedua-duanya bermain di posisi yang sama. Serangan awal untuk Negeri Sembilan, masih ada peluang, hampir-hampir sahaja ketika salah faham yang berlaku di seberang sana, hantaran ke dalam kotak penalti. Tandukan daripada Fazris, satu flying header di bahagian far post, hampir-hampir sahaja. Kalau kita lihat selepas itu, hampir-hampir sahaja mengejutkan. Hantaran kotak penalti, peluang untuk Negeri Sembilan, hampir-hampir sahaja. Sekali lagi, hantaran lintang yang lebih berkualiti ke dalam kotak penalti. Seperti kebiasaan Fizri, hantaran ke dalam posisi dan tandakan akhirnya jaringan kapten pasukan Muhammad Faris Amirul Fazil. Lebih kurang 25 minit lagi, tidak termasuk waktu kecederaan. Rembatan daripada hampir-hampir sahaja dari jarak 25 meter. Ada peluang untuk Negeri Sembilan menerusi Izul di seberang sana. Cuba melepasi kawalan barisan pertahanan, hantaran kalau tak penalti, bahaya. Peluang untuk Negeri Sembilan sekali lagi berturut-turut berhadapan dengan Ridwani. Hakim Zahir menggerak cerah solo, hantaran mencari kepada Azhar. Adakah peluang untuk Azhar? Diselamatkan oleh Izzat. Afif kepada Ridwani ke dalam kotak penalti untuk Azhar, rembatan terbias, berjaya mendapatkan di seberang sana untuk Megat, masih dalam kawalan Kedah. Ridwani, rembatan tepat ke sasaran, tetapi kali ini Izzat. Syabani, 4 pemain dilepasinya untuk Adha. Sedikit ada rembatan, ada peluang, rembatan abak peluang kerana Azhan Nazman mengambil masa untuk keluar sebentar tadi. Dan itu dia whistle penamaan. Akhirnya Kedah ke peringkat suku akhir selepas hampir 6-7 tahun tersekat di peringkat kumpulan.
Gol tunggal daripada kapten pasukan Muhammad Faris Amirul Fazil ataupun Pak Long yang melakukan glancing header selepas berada dalam position free header.